Betul-betul minta maaf. Korang ada masalah rambut beruban, penat nak warnakan rambut, setiap minggu rambut beruban, jangan bimbang, korang boleh ambil ni. Korang boleh ambil ni korang boleh ambil shampoo berherba apa. Korang ada masalah rambut beruban, penat tiap minggu nak shampoo rambut beruban, jangan bimbang, ambil pack Selon Papa ni super lebat. Ramai customer Papa yang pakai ni dia happy sebab mudah dan yang paling penting boleh bawa sembayang. Dan yang paling penting cara penggunaannya mudah je. Jom Papa sharekan kepada korang. Shampoo dia macam ni. Nampak tak? Shampoo saja rambut, shampoo macam biasa, taruh air sikit, lepas tu korang biarkan dia belasah. Kita bagi sarung tangan sekali. Okey, lepas tu kita shampoo dalam masa ni shampoo kita besar boleh pakai 10 kali, boleh pakai 50 ke 100 kali. Shampoo terus sampai pening-pening, lepas tu biarkan 15 minit cuci. Lepas cuci rambut yang beruban auto gelap. Nampak tak dia dah gelap? Nampak tak? Ya Allah, tabarakallah. Biarkan 15 minit. Lepas tu biarkan, tengok dah gelap. Kenapa gelap? Sebab ini adalah pewarna rambut inai yang menjadikan rambut gelap. Ini warna hitam. Kalau kena tangan gelap tak? Gelap sayang. Sebab tu kita bagi sarung tangan. Kegelapan tahan sampai lauk baru keluar. Korang ada masa lagi 2 minit sebelah genai. Ambil combo kakak. Satu set ni, satu botol boleh bertahan hingga 6 bulan ke setahun. Ambil combo sayang. One line tak ada warna hitam saja. Ini shampoo inai sayang. Jangan ditahan. Harga serah diri. Kau mandiri jangan tadi maki diri.